Alhamdulillah. Tahu tak Supi nak mari cabut gapo ni? Supi nak mari cabut pohon kadok, ambil akar dia. Ni akar dia ni nah. Lagi-lagi kita kena ambil hak besar-besar sikit. Alah lu tak ada akar. Oh, kejap weh. Ni. Ni. Ambil akar dalam kadok ni. Ambil lagi nah. Kalau kita ni jadi gelohok nak kehek tak tubik, duk lekat dalam dada. Gelohok kita tu duk lekat dalam dada, nak kehek tubik kat mulut dia tak tubik. Ambil akar ni, akar dalam kadok ni. Ni dalam kadok, ambil akar dia pesen ni, ambil lagi boleh satu cekok ataupun boleh kamak 10 putong kalau nak 10 akar ni lah kita rebus dengan air 1 liter, kita minum 2-3 kali sehari, insya-Allah gelohok kita tu dia nak tolak tubik kok berak kok tahi. Alhamdulillah.